Kerajaan Negeri Kelantan akan meneliti dakwaan rakyat negeri Kelantan adalah antara paling ramai terlibat dalam pertukaran jantina. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Serhanta Negeri, Muhammad Asri Mat Daud berkata penelitian terperinci sedang dilakukan bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan sebelum sebarang kesimpulan dibuat. Katanya dakwaan tersebut tidak boleh diterima tanpa data sahih dan angka khusus yang menyokongnya. Muhammad Asri berkata sekiranya dakwaan itu benar, ia adalah satu perkembangan yang sangat mendukacitakan dan tidak sepatutnya berlaku. Tambahnya, rakyat Kelantan cukup terkenal dengan latar belakang pendidikan agama yang kukuh. Dan pada itu, pada 4 Februari lalu, seorang individu yang bertindak menukar jantina dihadapkan ke Mahkamah Syariah Kota Baru Kelantan selepas ditahan dalam satu operasi acara melibatkan sekumpulan transgender pada awal tahun ini.